Manusia yang dapat pandangan Allah adalah manusia yang sedang berjalan menghampiri Allah. Doa isteri sangat makbul. Memang menembusi 7 petala langit. Bila seorang isteri ni doa, tapi doa bukan dengan kebencian, tapi doa dengan penuh kesian dan kasih sayang. Saya dengar banyak bukan sikit kes-kes yang seorang isteri, dia hanya perlu fokus doa saja. Banyak perkara yang sebelum ni dia tak tahu, Allah tunjuk dekat dia. Banyak perkara yang dia stuck. Kadang-kadang kan saya ada kes yang dia pergi stalk suami dia, pasang GPS kat kereta suami dia. Ni kes curang lah kan. Ada yang pergi siasat lah, hantar orang pergi tengok, hantar gambar, video. Hari-hari dia makin stres. Betul ke suami aku ada orang lain? Tapi dia tukar kaedah. Dia kata dia penat. Jadi doa, rupanya dengan doa sekejap ya Allah tunjuk. Bukan sekadar Allah tunjuk, Allah bagi terus penyesalan pada suami tu, tanpa perlu isteri tu try hard pun. Sebab apa? Sebab dia buat sesuatu di dalam kawalan dia. Kita tak boleh kawal suami kita kat luar buat apa, cakap apa, tengok apa, jumpa siapa. Tak boleh kawal. Tapi Allah sentiasa ada pemerhatian dia terhadap suami kita tu. Satu benda yang saya tak pernah lupa, pesan guru saya adalah, manusia yang dapat pandangan Allah adalah manusia yang sedang berjalan menghampiri Allah. Kan dalam hadis Nabi sebut, sesiapa yang berjalan menuju Allah, Allah berlari menuju kat dia. Kita baru nak berjalan, Allah berlari kat kita. Maknanya lagi seronok Allah untuk meraihkan kedatangan kita atas taubat dan juga kembalinya kita pada Allah. Ya Allah, terima aku ya Allah. Allah sedang memandang orang macam ni. Kalau bukan Allah, siapa lagi nak tolong kita? Kita dah tak ada siapa lagi nak tolong kita untuk ubah kehidupan kita.